Mami akan tunjuk cara-cara untuk kita buat kari kepala ikan. Okey, sekarang kita nak masukkan sedikit minyak. Okey, masukkan sedikit biji sawi. Lepas tu kita masukkan juga sedikit halba. Ni untuk satu kepala saja. Okay, sekarang kita nak masukkan 2 biji bawang besar. Sedikit bawang putih yang telah dihiris. Secekap daun kari. Halia dengan bawang putih yang telah dimesin. Tomato 2 biji, anggaran kacau lagi. 4 sudu makan serbuk ikan daripada nasi kandar Syekh Daud. Okey, 2 sudu serbuk cili, setengah sudu serbuk kunyit, 1 sudu serbuk ketumbar. Okey, sekarang kita masukkan sedikit mangga. Masukkan terung bulat sedikit. Okey, tambah air sedikit. Sekarang kita nak masukkan asam jawa. Saya pakai asam jawa paste. Saya masuk 1 sudu makan. Setelah nak tambah air kita. Bagi kuah tu. Okay. Sedikit garam. Dan juga kita nak masukkan sedikit santan. Saya pakai santan fresh. Okey, sekarang kita nak masukkan kepala ikan. Kepala ikan ni boleh terbang masuk ke dalam ni. Sedikit bendi. Okey, inilah hasilnya resepi Mami untuk hari ini dalam segmen 1 resepi 1 cerita. Okey, dan